Bahagian C, mendengar untuk menyampaikan maklumat. 5 soalan, respons terbuka. Anda akan mendengar satu petikan cerita atau kisah pengalaman. Jawab soalan dengan huraian lengkap dan contoh yang sesuai. Ujian mendengar bahagian C. Tajuk, Inspirasi seorang guru. Di sebuah sekolah menengah, terdapat seorang guru yang sangat dihormati oleh para pelajarnya. Namanya Cikgu Suraya. Beliau bukan sahaja seorang pendidik yang berdedikasi, tetapi juga seorang insan yang penuh dengan keprihatinan terhadap murid-muridnya. Suatu hari, Cikgu Suraya perasan bahawa Faris, seorang pelajar dalam kelasnya, sering kelihatan murung dan kurang bersemangat dalam pembelajaran. Beliau mengambil inisiatif untuk bercakap dengan Faris dan mendengar masalahnya. Rupa-rupanya, Faris menghadapi kesukaran dalam pelajaran kerana masalah keluarga. Tanpa berlengah, Cikgu Suraya mula memberi bimbingan khas kepada Faris setiap petang selepas waktu sekolah. Beliau bukan sahaja membantu dalam pelajaran, tetapi juga memberikan kata-kata semangat supaya Faris tidak berputus asa. Usaha beliau membuahkan hasil apabila Faris mula menunjukkan peningkatan dalam akademik dan menjadi lebih yakin dengan dirinya. Semangat dedikasi dan keprihatinan Cikgu Suraya menjadi inspirasi kepada ramai pelajar. Dia menunjukkan bahawa seorang guru bukan sahaja mengajar, tetapi juga membimbing dan membentuk sahsiah anak-anak didiknya. Dalam masyarakat, peranan seorang guru sangat penting kerana mereka membantu mencorahkan masa depan generasi akan datang. Oleh itu, kita semua harus menghargai jasa mereka dan sentiasa menghormati guru-guru yang telah banyak berkorban untuk kejayaan kita.